Senyap. Okay, alright geng. Hey guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Dah nak tengah hari dah ni. So kita jumpa lagi kat video kali ni. Hari ni aku dekat kolam MF Fishing Muar. Alright, aku dah lama tak sampai kolam ni. Rasa kalau video aku sebelum ni dalam 6 ke 7 bulan lepas lah aku datang kolam ni. Lepas tu aku dah tak datang lah. Kolam ni pun itu hari lama dia tutup. Lepas tu ni baru dia buka. Kira aku try lah main kolam ni pula So hari ni aku ingat nak main casting udang kopek. Tapi aku bawa juga lah aku punya toyol tu. Jadi kalau tengoklah, kalau udang kopek tak nak ambil, kita try toyol lah. Alright, so tak nak buang masa, kita masuk dalam kolam. Alright. Okay geng, so ni dia punya harga macam biasa lah, harga dia masih sama, tak ada perubahan lah. So ni detail korang boleh baca lah kat sini, aku tunjuk. So tak nak buang masa, jom kita masuk dalam kolam. Alright geng, so kali ni aku dah masuk dalam kolam. Hari ni aku pakai setup macam biasa Cuma kali ni aku pakai reel daripada Backing. Aku beli kat TikTok reel ni. Harga murah, aku dah try itu hari. Memang padu. Dia boleh main air masin Kolam air masin, jangan risau lah. So jom kita try casting. Tengok harap-harap ada yang ambil. Lama aku tak sampai kolam ni. Dah 6 bulan kot. 6 bulan lepas kot rasanya lah. So jom kita main kat belakang lah. Alright gang, first cast kita untuk hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni aku casting udang kopek dulu. Lepas tu tengok lah nanti macam mana. Kalau senyap, kita main toyol lah. Kalau ada ambil, kita casting je lah udang kopek. Mana ni? Tak nak ambil pun. Jangan diam. Janganlah diam. Belanjalah ketuk, belanja ketuk.
Alright geng, dia tak nak ambil casting lah. So aku try toyol dulu Kita try cari lesen dengan toyol. Mana ni? Senyap je dia. Kita cuba cara lain lah. Kena cuba cara lain. Bagilah lesen dulu. Lesen pun tak ada ni. So kita harapkan toyol ni bekerja dengan baik. Kita try guna toyol dulu guys. Ada ni. Oh. Ada ni guys. Oh. Korang dengar dia punya backing punya reel. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, strike yang pertama. Dia nak makan toyol juga. So jomlah kita menoyol. Alright geng, kita sambung lagi lah. Dia nak toyol lah. So kita toyol lah dia. Toyolkan dia kat sini. Biar dia buat kerja dia. Kita relax je lah dulu. Ada ni. Senyap. Okay, senyap. Alright geng. Ada geng. Dah belanja lama dah ni. Alhamdulillah. Alright geng, strike yang kedua. Alhamdulillah. Ada juga dia nak ambil toyol lah. So kita toyolkan je lah. Nantilah kalau dah lengang sikit baru kita casting balik. So jom sambung. Alright geng, kita sambung lagi lah. Alhamdulillah So jom. Kita tinggalkan dulu, settlekan ikan kat belakang tu. Geng,
Oi, jangan di sana. Apa ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, strike yang ketiga. Dia nak toyol kan? Betul lah aku cakap dia nak toyol. So, jom kita sambung lagi. Right geng, kita sambung lagi. Dia nak makan toyol. Sementara dia nak makan toyol, kita biar je lah toyol buat kerja. Alright geng, sekarang dah slow lah. Tadi dia rancak. Ni pun dah nak habis masa. Lepas tu tengoklah nanti. Kalau agak-agak sunyi sekejap lagi, kita balik lah Nasib baik aku tukar toyol hari ni. Kalau aku casting juga, aku rasa mungkin tak ada konten kot. Aku memang standby toyol sekarang ni dalam beg. So kalau tengok agak-agak sunyi, kita boleh tukar teknik kan. Ni kita tengok nanti macam mana. Kalau tak ada sekejap lagi, kita gerak. Alright geng, so jom kita balik. Masa pun dah habis. Alhamdulillah, ada juga hasil kita menoyol hari ni. Kalau harapkan casting tadi lama nak tunggu. So jom lah, jadi kita jumpa kat depan. So seko ni masuk plastik. Seko lagi masuklah di dalam plastik. Alright geng, yang seko ni aku siang lah. Orang rumah aku nak makan ikan pula. Dia tanya tadi ada ikan apa, jadi seko ni bawa balik lah buat makan. Jadi ni aku siang siap-siap bawa balik rumah, dia tinggal masak je. Senang kerja. Kat sini pun ada tempat nak siang ikan kan. Jadi kita siang lah siap-siap. Okey, ikan pun dah siap siang. So, sekejap lagi kita closing. Jarang aku buat video siang ikan. So, disebabkan ikan ni tak boleh jual, adalah konten video aku siang ikan. So, inilah ikan dia. Tengoklah nanti apa jadi lauk ikannya. So, jom kita balik. Okay guys, so tu je lah video kita untuk hari ni. Alhamdulillah ada 3 ekor. Jadilah hasil aku menoyol hari ni. So lama tak sampai kolam ni. Dapat 3 ekor. Kira boleh lah. Daripada aku tunggu casting tadi, tak nak ambil langsung, jadi tukar teknik baru dah ambil. Right, so nanti kita jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa tekan like, share, komen dan subscribe. Alright, bye bye.